Hai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi bersama saya, Alfa Hafiz Amin. Okey, hari ini saya ditanyakan oleh rakan-rakan di manakah kita perlu mengambil lesen PSV e-hailing digital kita. Okey, jadi insyaAllah sekejap lagi saya akan tunjukkan cara-cara kita nak melihat lesen PSV e-hailing kita melalui apps MyJPJ, melalui aplikasi MyJPJ. Okey, insyaAllah. Okey, kita teruskan. Terlebih dahulu kita perlu daftar My Digital ID. Okey, selepas kita daftar My Digital ID, kita terus boleh masuk ke aplikasi MyJPJ. Okey, kita akan masuk ke aplikasi MyJPJ. Okey, kita mulakan. Okey, bagi warga negara Malaysia semua login mestilah menggunakan My Digital ID. Okey, kita klik My Digital ID. Okey, pengesahan, tekan ya. Okey, adakah anda setuju untuk menghantar digital ID anda kepada ini? Okey, kita tekan ya. Okey, saya membuat akses melalui imbas cap jari. Okey, sekarang kita sudah berjaya masuk ke aplikasi MyJPJ. Okey, untuk melihat lesen PSV e-hailing kita perlu pergi ke bahagian bawah ni yang tertera profile. Klik profile. Okey, dia akan keluar gambar lesen memandu kita. Dan di manakah terletak lesen vocational kita? Lesen PSV kita boleh klik di lesen vocational. Okey, kita klik dekat situ dan dia akan paparkan lesen PSV digital kita. Okey, untuk kita upload kepada Grab, kita perlu scroll, kita ambil paparan penuh. Okey, dan kita screenshot yang ini sahaja. Yang muka surat belakang tidak perlu, hanya muka hadapan sahaja yang diperlukan untuk upload kepada Grab, ya. Hanya kita perlukan muka hadapan sahaja. Alhamdulillah, saya rasa rakan-rakan sudah jelas di mana tempat untuk kita cari lesen PSV kita. Okey, insyaAllah kita berjumpa lagi dalam episod yang akan datang. Terima kasih dan Assalamualaikum.